Kita-kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan cerita, kita menganalisis, menilai, dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini kita cerita berita dari Malaysia kini. Hadi Awang beri isyarat besar PN dan BN lebih daripada sekadar bergabung. Persoalannya, adakah hubungan antara Perikatan Nasional dan Barisan Nasional kini sedang memasuki fasa yang lebih serius? Adakah kenyataan Presiden PAS ini menandakan lanskap politik Malaysia sedang berubah menjelang pilihan raya umum ke-16? Dan apakah kesannya kepada penyokong kedua-dua parti yang selama ini bersaing sengit di pentas politik? Hari ini kita kupas kenyataan Presiden PAS, Tan Sri Abdul Hadi Awang, semasa hari penamaan calon pilihan raya Negeri-Negeri Sembilan menarik perhatian ramai. Beliau menyatakan bahawa hubungan antara Perikatan Nasional dan Barisan Nasional bukan sekadar seperti sebuah perkahwinan, tetapi lebih daripada itu, iaitu satu bentuk persahabatan dan persaudaraan. Ungkapan ini mungkin ringkas, tetapi dari sudut politik, ia membawa makna yang sangat besar. Mengapa? Kerana selama lebih sedekat, PAS dan UMNO pernah melalui pelbagai episod. Pernah bermusuh, pernah bekerjasama melalui muafakat nasional, kemudian berpisah semula apabila berlaku perubahan kerajaan dan pembentukan Perikatan Nasional. Kini, selepas beberapa pilihan raya, kenyataan seperti ini memberi gambaran bahawa kedua-dua pihak semakin terbuka untuk mencari titik persamaan. Namun begitu, Abdul Hadi turut menjelaskan bahawa belum ada keputusan muktamad mengenai bentuk kerjasama tersebut. Beliau menegaskan PAS tidak mahu tergesa-gesa. Sebaliknya, mereka akan melihat perkembangan politik semasa sebelum membuat keputusan. Ini menunjukkan bahawa rundingan masih berjalan dan banyak faktor perlu dipertimbangkan. Apa yang menarik ialah beliau mengulangi matlamat utama mereka. Katanya, perkara paling penting ialah memastikan kuasa politik Melayu dan Islam terus memimpin Negeri Sembilan. Di sinilah kita perlu memahami strategi PAS. PAS cuba mengalihkan fokus daripada soal siapa menjadi sekutu kepada soal objektif yang ingin dicapai. Dalam politik, apabila parti mula bercakap mengenai matlamat bersama, ia biasanya menjadi asas kepada pembentukan kerjasama. Persoalannya sekarang, mengapa kenyataan ini muncul ketika pilihan raya Negeri-Negeri Sembilan sedang berlangsung? Jawapannya mungkin berkait rapat dengan pengalaman pilihan raya negeri Johor baru-baru ini. Di Johor, walaupun tiada kerjasama rasmi diumumkan, PAS telah mengarahkan penyokongnya supaya menyokong calon Barisan Nasional di kawasan yang tidak ditandingi oleh Perikatan Nasional. Walaupun PAS sendiri gagal memenangi mana-mana kerusi yang ditandinginya, keputusan keseluruhan menunjukkan Barisan Nasional memperoleh kemenangan besar. Daripada sudut strategi politik, perkara itu mungkin menjadi bahan penilaian kepada kedua-dua pihak. Mereka mungkin melihat bahawa pertandingan tiga penjuru hanya memberi kelebihan kepada pihak lawan. Sekiranya penyokong pembangkang berpecah, peluang kemenangan menjadi semakin kecil. Justeru, kerjasama tidak rasmi mula dilihat sebagai satu pilihan yang lebih praktikal. Namun begitu, hubungan ini bukanlah tanpa cabaran. Masih terdapat perbezaan ideologi, sejarah persaingan, serta kepentingan parti masing-masing. UMNO dan PAS mempunyai penyokong yang sangat setia. Tidak semua penyokong mudah menerima bekas lawan politik sebagai rakan baharu. Inilah cabaran terbesar sekiranya kerjasama itu benar-benar mahu dibentuk. Dalam masa yang sama, kenyataan Abdul Hadi turut menyentuh isu dalaman Perikatan Nasional. Beliau menolak dakwaan bahawa gabungan itu telah meminggirkan Bersatu. Sebaliknya, beliau menyatakan bahawa apa yang berlaku berpunca daripada salah laku Bersatu sendiri. Kenyataan ini hadir sehari selepas Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, mendakwa Perikatan Nasional kini sudah menjadi sebuah gabungan yang toksik selepas dipimpin oleh PAS.
Muhyiddin turut menyatakan bahawa gabungan yang diasaskannya telah tersasar daripada perjuangan asal. Di sini kita dapat melihat dengan jelas bahawa terdapat dua naratif berbeza. Muhyiddin melihat Perikatan Nasional sedang berubah ke arah yang tidak lagi selari dengan visinya. Sebaliknya, Abdul Hadi melihat keadaan itu sebagai isu dalaman bersatu, bukannya kegagalan Perikatan Nasional. Perbezaan kenyataan ini menunjukkan bahawa hubungan antara PAS dan Bersatu kini bukan lagi sekuat dahulu. Persoalan besar ialah, jika hubungan PAS dengan UMNO semakin mesra, apakah kedudukan Bersatu selepas ini? Adakah Bersatu akan terus menjadi sebahagian daripada strategi PAS? Atau adakah akan berlaku penyusunan semula blok politik menjelang pilihan raya umum ke-16? Inilah persoalan yang sedang diperhatikan oleh ramai penganalisis politik. Jika kita melihat sejarah politik Malaysia, perubahan pakatan bukanlah sesuatu yang luar biasa. Barisan Nasional pernah bekerjasama dengan pelbagai parti. Pakatan Harapan juga pernah mengalami keluar masuk parti komponennya. Perikatan Nasional sendiri lahir daripada perubahan lanskap politik negara. Justeru, kenyataan Abdul Hadi mungkin tidak boleh dilihat sekadar ucapan biasa. Ia mungkin satu bentuk isyarat politik. Isyarat bahawa pintu rundingan masih terbuka. Isyarat bahawa musuh lama boleh menjadi rakan baharu jika terdapat kepentingan bersama. Namun begitu, masih terlalu awal untuk membuat kesimpulan bahawa PAS dan UMNO akan benar-benar bergabung secara rasmi. Masih banyak perkara yang perlu diselesaikan. Soal pembahagian kerusi. Soal kepimpinan. Soal penerimaan akar umbi. Dan paling penting, soal keyakinan pengundi. Kerana akhirnya, apa sahaja bentuk kerjasama tidak akan memberi makna jika gagal diterjemahkan kepada kemenangan di peti undi. Pilihan Raya Negeri-Negeri Sembilan kini menjadi medan ujian. Keputusan yang bakal diperoleh nanti mungkin menjadi penentu sama ada formula kerjasama ini akan diteruskan ke pilihan raya umum ke-16 ataupun tidak. Jika strategi saling membantu berjaya menghasilkan keputusan positif, tidak mustahil rundingan akan menjadi lebih serius. Sebaliknya, jika keputusan tidak memihak kepada mereka, kemungkinan pendekatan ini akan dinilai semula. Itulah realiti politik. Tiada formula yang kekal selama-lamanya. Setiap keputusan bergantung kepada kehendak rakyat. Sebagai rakyat, kita perlu melihat setiap kenyataan pemimpin dengan pemikiran yang rasional. Bukan sekadar menerima atau menolak berdasarkan emosi. Sebaliknya, kita perlu bertanya, apakah manfaat kerjasama ini kepada kestabilan politik negara? Adakah ia mampu menghasilkan pentadbiran yang lebih baik? Atau sekadar strategi menghadapi pilihan raya? Akhirnya, hanya masa dan keputusan rakyat yang akan memberikan jawapan. Yang pasti, kenyataan Abdul Hadi Awang hari ini telah membuka satu lagi bab penting dalam politik Malaysia. Bab yang mungkin membawa kepada penyusunan semula blok politik menjelang pilihan raya umum ke-16. Sama ada ia benar-benar menjadi kenyataan atau sekadar strategi sementara, kita akan terus menyaksikan perkembangannya dalam minggu dan bulan akan datang. Itu dia ulasan dari Kita-Kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.